Internet anda rasa perlahan daripada yang sepatutnya? Jom settle sama-sama. Pertama sekali, kita lihat apa yang menjejaskan kelajuan internet di rumah. Terdapat dua jenis sambungan, 2.4 dan 5 GHz. Kelajuan yang anda nikmati berbeza untuk setiap satu. Sambungan ke 2.4 GHz memberi kelajuan lebih perlahan berbanding 5 GHz, tapi liputannya lebih luas, sesuai untuk melayari internet dan stream. Manakala sambungan 5 GHz memberi isyarat lebih kuat dalam jarak lebih dekat, ideal untuk permainan, stream definisi tinggi dan panggilan video. Anda ada banyak peranti yang disambungkan ke satu rute? Ia boleh menyebabkan isyarat perlahan. Jadi, alihkan peranti lain apabila tidak digunakan. Atau router anda tersorok di sudut rumah? Letakkan modem di kawasan tengah rumah untuk isyarat Wi-Fi yang lebih kuat dan stabil ke seluruh kediaman. Jadi, bagaimana nak tahu jika anda benar-benar mendapat kelajuan seperti yang terdapat dalam pelan fiber anda? Mula-mula, sambungkan komputer atau laptop anda ke router menggunakan kabel LAN Ethernet. Kemudian, buka pelayar web, type speedtest.net, dan mulakan ujian. Lihat keputusan muat turun dan muat naik. Peringatan, sentiasa jalankan ujian terus dari router untuk keputusan yang lebih tepat. Itu sahaja. Jangan lupa ikuti siri Settle sama-sama kami untuk tips selesaikan isu Wi-Fi dan peranti anda. Jika anda perlukan kelajuan lebih tinggi berbanding pelan sedia ada, naik taraf dengan tawaran menarik kami. Untuk bantuan teknikal lain, layari help.celcomdg.com.